Jenama ni dia nak menipu ke apa? Chivago ni bukannya jenama kecil, tapi aku rasa dia macam, kenapa kita kata dia ni macam nak menipu? Aku tak tahulah dia ni nak menipu ke atau tertipu ke, atau dia pun sebenarnya kena tipu. Spek yang dia tulis untuk bendalah ni aku rasa pelik. Macam tak logik, babe. Benda ni dia kata nampak tu boleh bertahan kepanasan 12 jam, sejuk 24 jam. Okey, kita buka dalam dia. Ini cawan pilihan aku sekarang. Sebelum aku sembang jauh pasal cawan ni, kenapa aku rasa dia macam tak betul? Untuk saiz cawan ni bagi aku sangat-sangat tidak logik dengan spek yang ada tertulis pada kotak dia. Saiz dia korang nampak kan, tak adalah besar sangat. Dengan pengalaman menjual cooler box, cerita dia mudah je geng. Lagi besar saiz, lagi lama boleh tahan sejuk ataupun tahan panas. Konsep dia pun senang, makin dia kecil, makin cepatlah ketahanan dia habis. Jadi bila dikatakan panas boleh bertahan 12 jam, sejuk boleh bertahan 24 jam, saiz kecil macam ni aku rasa memang tipu lah. Bukan aku rasa, memang aku yakin tak betul. Ini mungkin designer dia lah ni, tulis-tulis sudah salah kan. Cawan ni sekarang jadi pilihan untuk jadi cawan pejabat aku. Warna gelap sangat pula, tapi kita memang suka warna gelap-gelap ni. Nak minum senang, tepak je atas ni. Tak minum tutup, nak minum buka. Dekat sebelah bawah pun macam ada getah. Ada getah macam ni, bila letak atas meja dia tidak mudah lah nak bergalih-galih tempat. Yang paling best belah dalam. Dekat dalam dia ni, walaupun luar hitam, di belah dalam berwarna putih. Dia pakai jenis ceramik liner tau kat dalam ni. Kalau pakai stainless steel kadang-kadang macam ada bau sikit. Bila ceramik liner ni dia okey sikit. Lepas tu bila pakai ceramik liner macam ni, kalau kau tak basuh, memang kau tahulah kat mana tempat yang tak bersih. Pendapat korang macam mana? Letakkan di ruangan komen.